Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan bin Muhammad Bantrang. Saya ingin menerangkan tentang proses pengeringan sisa sawit. Untuk cadangan proses pengeringan sisa sawit, saya ada dua cara untuk proses pengeringan sisa sawit ni. Saya ada dua proses. Yang pertama sekali, proses pemanasan angin. Yang kedua, untuk mengalirkan angin, kerana saya mengambil konsep hair dryer, di mana hair dryer ni kita panaskan dan bagi angin angin yang hangat lah. Okey, untuk proses pertama adalah proses pemanasan angin. Untuk proses variable kita, PV yang kita assign dia adalah temperature. Proses ni bermula apabila kita angin daripada kompresor masuk kepada tank. Tank ni akan dipanaskan oleh electric heater dan ada sensor yang akan baca dia. Sensor ni akan hantar kepada controller kita dan dia akan bagilah heater kita ni signal untuk panas. Lepas tu kita ada PSV, pressure relief valve ni, untuk keselamatan. Apabila angin dipanaskan, dia akan terlampau panas dan meruap dan menghasilkan pressure yang tinggi, dan dia akan, apabila pressure terlampau tinggi, dia akan keluar lah daripada pressure relief valve ni. Lepas tu angin hangat ni akan pergi ke rotary tank. Kat sini kita ada untuk setup untuk PID, kita ada height load ni dan ada graf ni lah, termometer sekali. Okey, seterusnya kita akan pergi ke proses rotary tank ni. Rotary tank ni proses dia adalah untuk mengawal ni lah, mengawal flow daripada angin hangat tadi. Dia akan flowkan kepada ni. Lepas tu kita ada blower. Bila kita run blower ni, blower dia akan run. Blower ni dia akan tarik angin hangat tu dan pergi ke rotary tank. Rotary tank ni pula bila kita hidupkan, dia akan berpusing lah sepatutnya. Sisa sawit kita akan masuk daripada atas, daripada conveyor atas. Lepas tu dia akan turun ke bawah. So proses yang akan mengawal kita adalah control valve. Kita ada transmission, flow transmission, dan indikator ni, flow indicator ni akan bagi signal kepada control valve kita, dan control valve kita ni akan buka tutup lah. Okey, untuk proses pertama kita ada PV kita adalah untuk temperature, dan proses kedua kita adalah untuk kawal flow. PV kita adalah flow. Okey, untuk block diagram pula, ini adalah block diagram. Yang belah kiri ni adalah untuk proses temperature dan belah kanan ni untuk flow. Okey, untuk pertama sekali set point, kita nak tentukan berapa temperature yang sesuai, yang kehangatan kita yang sesuai. Lepas tu dia akan masuk ke PID controller. PID controller ni akan bagi signal kepada heater akan, lepas tu heater akan panaskan lah kita punya tank. Lepas tu ada thermocouple sensor ni akan baca berapa bacaan yang sebenarnya heater tu bagi. Lepas tu dia akan buat kiraan dekat PID ni. PID ni akan selaraskan lah kita punya electric heater ni balik mengikut feedback daripada thermocouple sensor. Dan angin hangat ni akan pergi pula kepada proses kedua, iaitu proses untuk flow dia. Flow rate, kita kawal flow rate dia. Flow rate ni kita akan letak set point flow rate ni berapa yang kita nak. Lepas tu dia akan masuk ke PID controller. PID controller ni akan bagi signal kepada control valve, dan flow rate sensor akan baca berapa actual bacaan sebenar, dan dia akan hantar ke PID, dan dia akan adjust control valve kita yang sesuai supaya dia samalah dengan set point kita. PV kita akan sama dengan set point, dan hasil akhir dia, output dia, kita akan dapat sisa sawit yang kering. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.